meluncurkan satu program yang diberi nama Gerobok Rezeki. Okey, jadi kita bawakan program ini ke SK Bandar Estate. Apakah objektif? Apakah matlamat? Kita mengadakan, melancarkan program ini. Pertama, untuk mendidik kamu supaya berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki ini bukan hanya berkongsi rezeki dengan orang yang susah saja, bukan berkongsi rezeki dengan orang-orang yang memerlukan saja, tetapi berkongsi rezeki ini bersama kita. Nanti dekat almari rezeki itu, kita akan minta ibu bapa yang ingin menyumbang sebarang bentuk makanan yang akan ditetapkan oleh pihak sekolah dan akan diletakkan di dalam almari itu. Siapakah yang layak untuk ambil? Semua murid yang layak, semua layak. Jika pertama, kalau kamu tidak bawa duit ke sekolah. Kedua, kalau kamu rasa lapar, kamu rasa lapar dah ada bawa duit ni, mungkin kamu stay sampai petang. Ada program, hari tu lebih ekstra sikit tenaga, duit dah habis nak ambil, silalah ambil. Okey, makanan-makanan yang dibekalkan adalah untuk keperluan kamu di sekolah. Mungkin juga jika hari itu cikgu-cikgu minta tolong awak, okey, tolong angkat kerusi. Okey, cikgu dengan baik hati kerana pertolongan awak, cikgu nak beri makanan di kotak rezeki pun boleh juga. Okey, faham ke tidak? Jadi ambillah mengikut keperluan.